Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang khodim. Khodim ni yang disandarkan kepada sifat 20, yang konon-kononnya sifat Tuhan, bukan sifat Tuhan pun. Khodim ni adalah satu perkataan yang direka cipta oleh Plato. Kemudian diserap masuk ke dalam Islam, mengatakan Allah tu Khodim. Orang yang mengatakan Allah tu Khodim, hati-hati. Sebab Allah Ta'ala tak pernah kata dia Al-Khodim. Bahkan sifat Khodim tu bukan sifat Allah. Kita ambil masa 10 saat untuk dengar penjelasan daripada Ustaz Siddiq Nur. 10 saat saja. Tapi khilaf ni tak ada pada Allah. Dia tak ada pada diri Allah. Dia cuma satu perkataan yang menafikan bahawa diri Allah ni ada permulaan. Okey, kita dah dengar dah pernyataan daripada Ustaz Siddiq Nur mengatakan bahawa khidam bukan sifat Allah. Jadi, kepada yang terlompat-lompat, tergidik-gedik, terkinja-kinja mengatakan Khodim sifat Allah, berhati-hati. Allah Ta'ala tak pernah kata dia Al-Khodim. Aku takut akidah hampa tak betul. Kalau akidah hampa tak betul, hampa rasa amalan hampa boleh sampai ke? Hati-hati. Allah Ta'ala tak pernah sebut dia Al-Khodim ke Al-Baqarah, dia tak pernah sebut. Okey, orang kata hadis ni dia bohong je. Mana ada sifat 20 daripada Yunani pagan. Habis tu hampa tak percaya kat Ni Aziz. Habis tu Ni Aziz kata sifat 20 berasal daripada falsafah Yunani pagan. Hampa nak kata apa? Nak kata orang tua ni pula tak betul. Okey, kita tengok betul ke tak. Kita tengok kepada satu buku yang bernama The Phaedrus of Plato. Ni buku ni lah. Buku ni lah yang membukanya perkataan Khodim, lalu diikuti oleh golongan Yahudi, Nasrani dan juga pengikut falsafah Yunani pagan yang terkemudian. Tengok betul-betul pada muka surat 44 tu. Aku baca dari yang garis biru tu sampai yang garis merah. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Plato di dalam kitab dia sendiri. Sebab tu aku kata hati-hati. Jangan seronok sangat kita sifat 20 hak kita hak paling Islam sekali. Hak kita hak masuk syurga. Kan? Orang lain siapa tak belajar sifat 20 semua kapiak. Kalau tak belajar sifat 20 kapiak, Imam Abu Hasan Asy'ari pun kapiak, Imam Ghazali kapiak, Khalil Al-Baghdadi kapiak, Imam 4 mazhab kapiak sebab tak belajar sifat 20. Bodoh. Nak cakap pakai otak, jangan duduk jadi lembu. Saya baca terjemahan dari line biru tu sampai ke line merah. Kita tengok sama-sama. Setiap jiwa adalah abadi. Jiwa, maksud jiwa tu nos tu lah. Ataupun orang yang terpaling pandai dalam Islam sebut apa? Nur Muhammad. Mereka paling pandai tak kena semayang. Jiwa tu Nur Muhammad tu lah. Kalau dalam istilah umat Islam. Sebab yang senantiasa bergerak itu abadi. Bergerak sungguh lah. Cahaya tu sentiasa bergerak. Sedangkan yang digerakkan oleh sesuatu yang lain dan bukan oleh dirinya, apabila gerakannya berhenti, maka kehidupannya juga berhenti. Maka yang menggerakkan dirinya sendiri kerana tidak pernah meninggalkan dirinya. Tak pernah tinggal Tuhan lah. Ia tidak pernah berhenti bergerak. Dan kepada segala sesuatu yang bergerak, inilah sumber asal gerakan. Tu kita tengok yang merah tu dia kata apa? Asal itu tidak dilahirkan. Inilah yang dimaksudkan Khodim. Khodim tu Plato tak sandarkan kepada Tuhan tu, Tuhan. Plato sandarkan Khodim tu kepada nos. Jiwa tu. Okey, aku bagi bahasa paling mudah. Ini Tuhan pancar cahaya, kemudian dia keluar tu, jadi nos. Nos ni lah yang dikatakan jiwa. Nos ni lah yang dikatakan Khodim. Ya ke? Betul ke? Kita tengok perkataan John Bernard. John Bernard adalah seorang ahli falsafah Yunani pagan. Adakah buku dia? Ada ni buku dia. Buku daripada John Bernard.
pada muka surat 271. Saya bacakan yang warna merah dan warna biru. Kita tengok yang merah dulu. Permulaan yang sebegini tidak mungkin pernah datang menjadi, kerana segala sesuatu yang datang menjadi mesti mempunyai permulaan. Sedangkan ini sendiri adalah permulaan. Ia juga tidak mempunyai pengakhiran, kerana jika ia binasa, segala sesuatu akan berhenti sama sekali. Permulaan yang begini adalah jiwa, bukan Tuhan. Jiwa. Okay, kita tengok lagi dia kata apa. Kerana ia menggerakkan dirinya sendiri. Oleh itu, ia tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Perkataan yang sama diletakkan kepada khadim. Sabit tu kalau mengaji jangan jadi bodoh. Ambil perkataan falsafah Yunani pagan, ambil perkataan orang kapiak, masuk dalam Islam, kata ini sifat Tuhan. Aku nak tanyalah kepada geng sifat 20 ni. Hampa yakin ke Allah Ta'ala tu khadim? Kepada ilmu amalia, amal ilmiah, hampa yakin ke Allah Ta'ala tu khadim? Kalau betul Allah Ta'ala tu khadim, mana ayat dia? Allah Ta'ala habar dalam surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Bukan khadim. Pandai lagi pada Tuhan. Hampa tak ada kerja lain kira nak menyesatkan umat Islam daripada Al-Quran dan Hadis. Bila orang ikut Quran dan Hadis, hampa kata apa? Kapiak. Sedangkan hampa sendiri bawa fahaman kapiak ke dalam Islam. Bukan ilmu amaliah saja. Ramai lagi. Mungkin orang tak percaya kalau aku nak cerita. Kepercayaan kepada khadim itu adalah awal tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Juga diguna pakai oleh Yahudi. Tu nampak tak tu? Kitab apa ni? Ni kitab The Book of Token. Salah satu kitab Kabalah. Nampak lambang Kabalah tu? Lambang Yahudi. Inilah lambang makrifat batiniah Yahudi. Kalau hampa nak tahu, tengok. Bila scroll lagi kita akan jumpa Book of Token. Inilah tajuk buku dia. Bila kita scroll lagi, jumpa ni The Fool. Bawah The Fool tu, tengok apa dia tulis tu. Without beginning, without end. Tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Jadi apa bezanya sifat 20 dengan Kabalah Yahudi? Tapi kan, hakikat dia, Kabalah Yahudi ni lagi cerdik sikit. Sebab tanpa permulaan, tanpa pengakhiran, dia tak letak pada Tuhan. Dia letak pada huruf alif. Alif ni adalah salah satu huruf Yahudi ataupun huruf Hebrew. Falsafah Yunani pagan, Sufism Kabalah Yahudi dan juga penganut falsafah Yunani pagan moden seperti John Bennett. Mereka tidak pernah mengatakan bahawa awal tanpa permulaan, tanpa pengakhiran tu adalah sifat Tuhan. Jadi main mana hampa boleh ambil falsafah ni letak pada Allah? Geng sifat 20. Tak tahu ke apa yang hampa belajar tu bukan daripada Islam. Dia ambil daripada pahaman kapiak, wak masuk dalam Islam, kemudian klaim, inilah ajaran Islam yang sebenar. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Hak kita hak masuk syurga. Puak-puak lain semua kapiak masuk neraka sebab tak belajar sifat 20. Ayat tu keluar sebab hampa ambil falsafah yang sesat masuk dalam Islam. Kemudian hampa rasa hampa paling betul. Last kali jadi apa? Last kali Daud petani pun kantoi. Dia kata apa? Khadim tu adalah sesuatu yang lebih awal daripada Adam. Ada pula duk bagi cerita, Adam ni begini-begini. Baik, aku nak tanya hampa. Hampa nak hurai Adam tu dengan aku dengan cara bahasa orang awam ataupun bahasa batiniah? Bagi tahu. Tak ada masalah. Sebab apa? Kalau hampa guna bahasa orang awam pun aku boleh pangkah. Kalau hampa guna bahasa batiniah pun aku boleh pangkah. Sebab tu aku kata orang tua ni, Daud petani ni bodoh. Aku cukup syok kalau ada orang nak pertahan Daud petani bak khadim ni. Bagi aku, Daud petani dah fail bak khadim. Apa yang aku nak katakan kepada geng sifat 20? Satu sifat saja aku bawa daripada Allah, terbatas sifat 20. Apa dia? Al-Khaliq. Sifat 20 baru nak cerita, Allah ni ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat,
ada samak, ada basat, ada kalam. Habis tu kalau aku sebut satu perkataan Al-Khaliq, terbatal habis sifat 20. Baru nak terangka-rangka terhegeh-hegeh. Oh, wujud khidam baqa mukhalafatu lil awadis tianuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Baru nak belajar yang tu. Daripada hampa buang masa belajar kitab ni, kitab Ummu Barahin ni yang bodoh bangang ni. Lagi bagus hampa belajar ni kitab Asma' wal Sifat yang ditulis Imam Baihaqi. Kenal ke Imam Baihaqi ni? Ini ulama Asy'ariyah, pakar hadis. Ini yang patut hampa baca. Bukannya kitab sifat 20. Sifat 20 lalat tolak pi tolak mat tinggal 8. Konon mengaku Asy'ariyah, apa saya tak buka kitab ni? Mengaku Asy'ariyah, kitab ni tak buka pun. Inilah kitab sebenar. Asma' wal Sifat. Buka sifat 20. Macamlah boleh cerdik. Bukan lagi cerdik, lagi bodoh. Lalai ikut Syiah. Allah maujud bila makan. Dulu tak mengaku, lah mengaku dah. Oh, kami sepakat dengan Syiah. Kenapa hampa tak bawa akidah Ahlul Hadis? Sebab akidah Ahlul Hadis tak sejalan dengan akidah Ahlul Kalam, tak sejalan dengan Syiah, tak sejalan dengan Mu'tazilah, tak sejalan dengan Jahmiyah. Sifat 20 konon. Ni, lain kali baca kitab ni. Ada aku hina Asy'ariyah? Tak ada kan? Bahkan aku menggalakkan hampa ikut Asy'ariyah ni. Ni, ulama Asy'ariyah ni. Imam Baihaqi. Aku tak perlu nak guna hujah Ibn Taymiyah untuk nak bantah sifat 20. Sebab apa? Ulama hampa sendiri dah cukup untuk membantah sifat 20 yang hampa bawa. Sekian, Assalamualaikum.